Kita boleh pegang macam tu je. Inilah terapi orang kata. Pergi bangkat tengok, angkat tengok. Bismillah. Kita jinak sangat. Tu dia punya jinak. Tok bangun pagi, sarung topi jerami, langkah kaki gagah ke kebun penuh harmoni, cangkul di tangan peluh jadi saksi, tanah subur ni rezeki tak pernah basi. Pulang dari kebun, Atok senyum lebar, tangan penuh hasil, hati rasa segar. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat Atok Farm. Okey, tengah hari ni Una sampai tempat sahabat yang kedua, iaitu Azuri Farm dan isterinya Yani. Pertama sekali alhamdulillah, tadi pertama kali Una makan ni tebu telur masak lemak udang. Nikmat yang tak terhingga. Terima kasih kepada tuan rumah. First time ni makan sampai rasa sengkok. Ni nak sambung, nak kongsi dengan sahabat-sahabat. Ternakan dan tanaman yang penuh dengan kenikmatan. Tengok anak-anak duk main seronok bawah pokok ciku ni. Nikmat yang tak terhingga. Alhamdulillah. Ni senang, anak-anak boleh petik pokok ciku, boleh makan. Cukup vitamin ni. Ni lah. Dia daripada banyak pokok dia. Seronoklah daripada main. Lupa habis dah hak bandak ke, hak ekon ke apa ke, lupa habis dah. Seronok. Tu dia, jom kita tengok ayam. Okey, ayam American Silky ni tuan-tuan boleh nampak American Silky ni ayam adalah ayam yang ciri dia bulu dia gebu seperti bulu kucing. Sebab tu dia ayam ni dia sangat menariklah pada kanak-kanak. So bila kanak-kanak nampak tu dia terus tertarik. Sebab tu saya letak silky ni kat bawah. Sebab kali pertama dia masuk dekat saya punya farm ni, dia akan terus nampak saya punya silky ni. Mungkin bila dia terus masuk, dia terus kebanyakannya lah kanak-kanak yang masuk ke farm saya ni, apabila dia masuk, dia terus tertarik dengan silky ni. Kerana dengan rupa-rupa fizikal mungkin dia tak pernah nampak dekat mana-mana ke, dia terus tertarik. Okey, seterusnya di sini adalah ayam yang saya nak ceritakan sikit. Ayam yang saya import khas daripada Turki. Kalau sahabat-sahabat Atok Farm boleh lihat di mana saya share dekat saya punya social media seperti YouTube. Saya dah ada tunjukkan. Saya beli di mana perjalanan saya beli telur daripada Turki tu. Beli telur 30 biji daripada Turki dan tetaskan telur tersebut. Ini ayam Speckle Sussex yang berumur 1 bulan. Sangat cantik ayam ni. Umur 1 bulan dia macam ni lah. Dia berbulu gelap, dark mahogany, dan dia mempunyai pattern corak yang cantik. Nanti saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat Atok Farm umur ayam Speckle Sussex yang sudah berumur 3 bulan. Kita boleh tengok kat sini. Saya tunjukkan.
Saman sekejap Saman. Okey. Okey, ini Sussex yang Speckled Sussex yang sudah berumur 3 bulan. Mungkin kat sini gelap sikit tak nampak dia punya pattern dia. Okey, sahabat-sahabat Atu Farm boleh nampak lah. Ini Speckled Sussex yang sudah berumur 3 bulan. Ayam apa? Speckled Sussex, Saman. Speckled Sussex. Boleh tuan-tuan boleh nampak lah dia punya corak ni betul. Sangat cantik ni. Dia punya pattern dia sangat-sangat cantik. Gini kalau besar ni pun sangat cantik. Nampak tak kepak dia? Pattern pada kepak dia. Masya Allah, cantik. Dia ada corak putih, hitam kehijauan dan warna ni dark mahogany ni. Seperti warna Rhode Island yang heritage tu. Dia sangat gelap. Sangat cantik ayam ni. Boleh? Okey, Speckled Sussex ni dia macam light Sussex yang lain lah. Baka-baka Sussex yang lain. Dia juga adalah baka penelur, pedaging dan dia lebih kepada hias lah sebab dia sangat cantik. Dan ayam ni sangat jinak. Okey. Seterusnya saya nak tunjuk ayam Light Brahma. Ayam Light Brahma yang ada di tempat saya ni. Okey, sekejap saya ambil seekor Okey. Okey, sini. Alamak, manja ni. Okey, ini adalah Light Brahma Light Brahma yang sudah berumur 6 bulan. Okey. Besar saiz dia. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat Atu Farm, ayam Brahma ni adalah ayam yang slow growth. Slow growth dan dia lambat matang. Untuk umur 6 bulan ni, sebenarnya umur yang dia belum matang lagi lah. Umur yang belum matang. Umur sebenarnya untuk Brahma, baka Brahma, umur matang dia adalah pada waktu umur dia 8 bulan. 8 bulan baru dia mula bertelur. Pada waktu umur 6 bulan ni pun dia belum berkokok lagi ayam ni. Saya tak pernah dengar lagi Brahma ni berkokok. Walaupun sudah masuk 6 bulan. Untuk ayam baka-baka penelur lain biasanya 6 bulan dia tidak bertelur. Antara kelebihan ayam yang lambat matang ni ialah mengikut kajian yang saya baca lah. Ia adalah ayam-ayam heritage. Heritage ni dia akan slow growth, lambat matang. Jadi bila dia lambat matang ni ayam ni dia akan kuat melawan rintangan penyakit. Itu adalah antara kelebihan yang ada pada ayam-ayam heritage. Okey. Seterusnya kita tengok ni belakang ni. Belakang ni ialah salah satunya reban besar yang saya ada lah. Mungkin lepas ni saya akan tambah sebelah ni. Selepas saya punya modal ke apa, saya akan tambah sebelah sini. Ini adalah salah satu reban besar yang saya ada. Dan di dalam reban ni saya tempatkan Light Sussex lah. Light Sussex, baka penelur pedaging. Okey, jom masuk. Tengah duduk santai tu, nampak tak? Tengah duduk santai. Jadi ini ialah ayam Sussex yang ada di tempat saya. Untuk pengetahuan, ayam Sussex ni adalah baka penelur dapat daging dan hias. Ayam ni sangat cantik. Dia corak striking dekat dia punya leher dia, ekor dia, dan dia berwarna putih lah pada badan dia. Inilah Sussex. Light Sussex ni baka samalah dengan Speckled Sussex dan baka-baka Sussex yang lain. Dia adalah baka yang sangat berkualiti lah. Dengan saya pun dia tak lari, nampak? Dia nak keluar sebenarnya. Dia tak sabar nak free range. Atok bangun pagi, sarung topi jerami, langkah kaki gagah ke kebun penuh harmoni, cangkul di tangan peluh jadi saksi. Sussex daripada England. Tanah subur ni rezeki tak pernah basi. Pulang dari kebun atau senyum lebar, tangan penuh hasil, hati rasa segar. Jasa seorang ayah tak ternilai harga.
rimbunan. Nikmat yang tak terhingga duduk tepi rumah. Ada haiwan-haiwan, ada pokok pisang. Tengok ni pokok ciku, buah ciku yang Una pegang. Ni bunga telang. Tu dia bunga telang. Rimbunan ayam pun. Lepas ni keluar produk cuka bunga telang. Ni ayam apa ni? Ayam tancau. Ayam tancau ni bantam, tapi ekor panjang. Ni dia. Dia tengok asal. Asal duk memanggil tu. Ya, kami sampai. Ni Tok Penghulu. Dia ni Tok Penghulu. Ya. Baik, kami jalan. Di laman. Cantiknya. Ni tengok je. Ni ayam apa ni? Dan yang Brahma. Sahabat-sahabat cuba tengok. Apa? Inilah suasana kampung. Ayam lepas bebas ayam Brahma, kaki stokin, jinak. Kita boleh pegang macam tu je. Inilah terapi orang kata. Pergi bangkat tengok, angkat tengok. Bismillah. Kita jinak sangat. Tu dia punya jinak. Tu dia. Seronok kan? Saknya. Okey. Dia nak makan, dia boleh makan, minum. Tengok terapi. Terapi keluarga. Ni ayam apa ni? American Silky. Jinaknya. Kita tengok lagi ada ayam apa. Ini ayam tancau. Tancau putih. Tancau putih. Cantiknya ayam ni. Tu dia tu. Ish. Masya Allah. Betul dah. Tengok anak-anak boleh petik buah ciku. Bebek getah dah, bebek. Okey. Bebek getah dah. Seronok daripada duduk berlari. Dia jalan-jalan. Dia di Brahma. Ni ayam tancau juga. Tancau ni ekor panjang, jenis bantam. Nampak tak? Itu kan. Kalau sahabat-sahabat tengok kebun ni, keluasan yang macam ni dikelilingi dengan pokok. Ni tengok pokok kebun. Inilah suasana kampung, bunyi semula jadi bunyi alam. Tak payah mikrofon dah. Specialnya. Oh dia borong sungguh. Nikmat bunyi. Pokok pisang ada, pokok lemon ada, pokok pelam ada. Kari dia naik tu, dia punya tinggi kari tu. Bunga telang. Bunyi angsa. Jom jalan lagi. Pokok pelam ada ni, pokok ciku. Jom tengok, jom. Baik. Abang duk kek buah Abang. Depa biasa kek buah dah. Tu dia tu. Tu kek buah special betul. Tu dia. Ni baru kahak orang kata. Nasi tak mandi ban ya. Yang anak bawah ni main anak. Seronok lah. Alhamdulillah. Ni lah tuan-tuan. Keluasan sini berapa? Setengah ekar. Suku ekar. Suku ekar. Okey, sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Setakat ni saja perkongsian Una. Minta maaf Una kongsi setakat ni saja. Kalau tuan-tuan nak tahu yang sepenuhnya, tuan-tuan sendiri kena datang ke Azuri Farm.
Jalo Felda alias 2. Okay, bye. Assalamualaikum.